Bila benda dah tak ada, baru kau mengemong-emong nak tanya lah kau. Aku pening dengan kau. Time benda ada tersidai, tersodok dekat sini lama-lama. Haram patah apa benda pun kau tak ada tanya. Bila benda dah habis, benda dah tak ada, time tu lah kau lorat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa lagi dengan aku Ai Power Sport. Ai beskal kecil yang pakai bateri cordless tu ada lagi tak? Dah tak ada. Itu barang dah habis, dah jual. Dah sold dengan harga 4,000 aja kita jual, saudara. Cukup aku menyirap lah, benda dah tak ada baru nak tergigi tanya. Tanya pula tak erti nak faham. Dah bukan sekali tanya, Ai tanya, besok tanya, lusa tanya, kau berharap orang tu pulang balik. Tak adanya dia. Orang tu dah dapat harga jackpot. Dia dah simpan sampai lunyai itu barang. Tapi aku nak ceritakan kau, motor 2 biji ni open for sale balik semula. Sebab apa? Macam biasa, barang orang booking, aku tak ambil deposit. Dan aku memang tak suka ambil deposit. Last yang booking hilang, tergebang, entah ke mana dia pergi. Cilaka. Engkau ni punya bingai, Ai. Kenapa kau tak pergi ambil deposit bila orang booking? Kau dengar, ini barang-barang second, tak payah deposit. Kalau dia gentleman, kalau dia jujur, dia datang bayar aja dengan apa yang dia janji. Kau tahu reality benda yang pernah jadi dekat aku. Sekarang ni contoh, ini barang second, kita nak jual dengan harga RM1,000. Lepas tu dia deposit RM500. Dia kata, Ai, lepas sebulan aku datang ambil motor, aku bayar lagi RM500, aku ambil motor. Lepas sebulan dia tak bayar lagi. Lepas 2 bulan tak bayar lagi. Bulan yang ketiga setengah dia cakap, Ai, aku tak jadi beli, pulang balik aku punya deposit. Ai, la ilaha illallah, hai. Dia suruh pulang balik deposit lepas 3 bulan setengah. Aku cakap dengan kau, sementara kita nak sampai daripada hari pertama yang dia letak deposit sampai ke 3 bulan setengah tu, aku cakap dengan kau, ada 5 customer yang kita dah tolak. Kita tak boleh nak ambil customer tu sebabnya kita dah pegang deposit orang ni. Bila pula aku dah pergi jual dekat orang ni, orang yang letak deposit ni marah-marah. Ai, kau ni memang celaka lah, Ai. Aku dah letak deposit pun kau pergi jual juga motor tu. Lepas tu dia mula bercanang kat kawan dia. Nama aku juga busuk, dia bercanang macam mana pula? Kau tahu dah, Ai tu aku dah beli motor dekat dia. Aku dah booking motor dekat dia. Dia jual motor tu dekat orang lain. Lepas tu dia pulang balik aku punya deposit. Tapi yang si deposit ni dia tak cerita dengan kawan dia. Dia janji dengan aku daripada tarik dia deposit sebulan dia nak ambil motor. Tapi sebenarnya 3 bulan pun dia tak ambil motor lagi. Macam mana orang tak jual? So nak langkah selamat, aku tak payah ambil deposit. Contoh kan, dia baru apa lama ni, sampai date yang dia dijanjikan ni, dia diam, dia hilang daripada radar. Aku jual aja, tak payah aku pening-pening. Aku pun tak ada rasa bersalah, dah pegang deposit, nak jual motor ni tak boleh, itu tak boleh kan. So tak payah ambil deposit. Tapi bila jadi macam ni, selalu kena kencing lah, selalu kena game. Tapi tak apa, kita ni kan ada orang-orang yang beragama. Bila orang tipu, bila orang menindas, bila kita ni terinaya, Allah SWT tu ada. Mungkin rezeki kita apa yang kita ada ni diasbabkan benda-benda gitulah. Kau kena berhusnuzon, bersangka baik. Dah cerita panjang-panjang ni, satu benda yang aku nak bagi tahu. Motor ni open for sale semula. 15,000, 13,000. Kalau nak datang kat mana? InsyaAllah saya 13.